Yo, what's up? Uh, this benda ni aku tak tahu. And aku nak post dalam YouTube channel aku. And aku tak nak buat YouTube channel aku as a like something just content shit. Nah, aku nak buat. Aku ada idea baru. Sebab aku bosan. Aku nak buat channel aku as my diary juga. My channel, my diary. So, hari ni 11 Jun pukul 12 tengah malam. Sajalah nak buat as a diary sebab aku tak tahu mana aku nak simpan aku punya rekod-rekod luahan aku, like type shit. And aku feel like bila kau dah buntu nak buat apa, like fuck, benda ni je lah yang boleh tolong aku nak cakap anything that aku nak. Aku pun like bosan. Aku bosan duduk diam, aku bosan duduk seorang. Like aku tak tahu nak buat apa. Sampai tahap dah macam nak gila lah. That's what I'm saying. Aku tak boleh nak duduk lama sangat. Aku tak boleh nak duduk diam lama sangat. Aku tak boleh nak duduk seorang lama sangat. And sometimes aku perlukan orang untuk tolong aku. Siapa? Aku tak tahu. Aku tak tahu siapa-siapa yang aku boleh trust. Any my friend, all semua kawan aku, like bukan tak boleh nak harap, dia just tak reply. And aku tak boleh nak harapkan dia orang sangat. Sebab dia orang pun dengan problem dia orang ada masalah dia orang sendiri. Aku tak boleh lah nak buat dia orang fokus kat kesalahan masalah aku je. Tak. Aku tak nak macam tu. Aku tak nak dia stress sebab masalah aku, and aku tak nak dia stress masalah dia orang. So benda tu like aku tak nak benda tu berlaku. So what aku just do that's why aku like stress, get a lot of like depression. Aku rasa aku pergi macam counselling shit. Tak, aku just luah like benda member cakap kat member. Faham maksud aku? Ni member cakap kat member, and something like that lah. And aku macam bila aku tengok ada satu benda yang kejadian yang baru berlaku, bas Upsi tu kan. Kau tahu lah bas Upsi yang accident tu. Aku feel like apa jadi kalau aku ada dalam bas tu. Kau cuba terfikir apa jadi kalau if aku ada dalam bas tu. Adakah aku macam diorang juga, nama aku akan naik? Adakah nama aku akan naik macam diorang semua tu? And muka aku akan terpampang dekat big screen. Faham maksud aku? Time sekarang ni, adakah muka aku akan terpampang dekat big screen? Tak kan? So bila aku dalam bas tu, if aku dalam bas tu, maybe muka aku akan terpampang kat big screen. And like aku tengok bola tadi, 1 minute silence for the mangsa-mangsa ni lah, masa kemalangan ni. And muka diorang dekat big screen. So that's the easy way untuk dapatkan muka kat big screen. That's what I'm talking. That's what I'm like thinking. Benda tu yang aku fikir. Yes, aku bukanlah nak kata attention seeker sangat. But I need an attention. Aku perlukan attention dari ramai orang. Sebab aku dah lama tak dapat attention yang secukupnya. Walaupun ramai je orang, tapi entahlah, like this just selected person only. Bukan macam tu lah, lebih kurang. Kita nak attention yang dari orang yang boleh faham kita. Not like attention dari anyone je.
sometimes kalau yang famous tu memang dapat attention dari anyone. Itu apa yang aku nak juga. Apa yang aku nak. Yes, aku tak perlu tapi aku nak. Aku nak rasa lah kehidupan dikenali, rasa dihormati. How that feel, how that fucking shit feel. Aku nak rasa benda tu. Sebab benda tu like aku tak pernah dapat sejak aku lahir. Faham maksud aku? That's what I feel like. Aku nak benda tu. And aku rasa sometimes like dalam aku tengah hidup ni, aku nak bagi semua orang benci kat aku dulu. Kau faham maksud aku? Kenapa kau nak orang benci kat kau? First, aku nak orang benci kat aku. Once orang dah benci kat aku, tak ada orang nak sayang aku. Okay. And bila tak ada orang dah nak sayang kat aku, tak ada orang nak harapkan aku. So if aku pergi, tak siapa akan sedih. So aku tak nak semua orang terdekat aku ke, semua orang yang pernah sayang aku ke, aku tak nak diorang sedih. That's apa yang aku nak. Sebab aku tengok makin lama aku ada kat sini, makin menyusahkan orang, makin buatkan orang sedih. So itulah aku kena pandang, aku nak hadap benda tu. Aku tak nak benda tu berlaku. So what if aku buat diorang benci, aku buat perangai aku, and once aku go, diorang tak sedih. Tapi aku nak hadap lah benda-benda kebencian semua orang. Aku nak hadap lah semua benda tu. And yang tu aku just thinking, aku just fikir lah. Tak adalah nak buat serius sangat pun. Just what if something like that lah. What if, apa kalau, apa jadi kalau, macam tu lah. And what else? And yeah, sejak lately ni aku banyaklah dapat ceramah dari ramai orang. Ceramah dari antaranya aku punya pakcik. Dia cakap pasal aku punya future lah. Nak kena ambil diploma dululah, nak kena buat ni dululah. Yes, aku dah faham dah semua ni. Aku macam dah tak nak dengar dah apa benda pasal educate system ni. Sebab orang memaksa aku tau. Macam benda ni terlalu memaksa diri aku. Aku bukanlah apa sangat tau. Aku macam perlukan someone untuk motivate aku. Aku perlukan motivation shit. Someone yang support aku, like what yang aku nak stay buat benda aku tak minat. Macam tu. If ada orang macam tu, aku akan go on. I think, aku rasa lah. But now no one is motivating me, unless aku yang kena motivate diri aku sendiri. Setiap kali bangun tidur, aku kena motivate. Aku kena bangun like shit, all that shit. And aku kena hadap je benda yang aku tak minat. Ramai lah aku dengar, aku pun tak minat sebenarnya benda ni, tapi bila aku masuk lama-lama aku minat. Semua benda sama je aku dengar. Aku dah penat ke tak? Aku dah penat lah dengar benda sama. Mula aku tak minat, lepas aku masuk aku rasa minat. Lepas dah mendalam baru aku minat. Bro, yes, I'm here. Aku dengar kau, but not repeatedly. Yes, aku boleh dengar benda yang kau cakap. Aku boleh dengar, tapi nak ikut tu susah sikit. And kau yang aku tak try kan nak ikut. Aku memang dah try nak ikut. Susah bro. Sebab dia melibatkan masa satu. Kau tak nampak, tak buat apa-apa pun bro. This shit take time. Bukan aku buat macam aku sapu sampah, terus boleh buat aku terus sapu sampah. That settle. Ni main pasal future, pasal diploma. And aku dah penat pasal diploma ni. And for now aku ambil je lah. Aku dah isi UPU, aku ambil lah apa benda pun aku
yang aku ambil. And let aku dapat diploma je lah. Yes, aku just go on with the diploma, education diploma. Sebab at least aku tak start dekat SPM je. Aku bukanlah apa sangat, cuma sistem pembelajaran ni dia macam sangat mendesak akulah. Mendesak Ya, mendesak aku. Sebab nak buat benda yang aku minat, aku perlukan santai and relax, chill, itu semualah. But not with the system education ni. Sistem education ni dia macam terlalu memaksa sampai assignment tak tidur malam. Aku tak nak like sampai macam tu. Aku dulu minat like architecture. Tapi once aku masuk landscape tu, aku dah tak nak lah. Why? Sebab benda tu macam terlalu memaksa aku dari nak buat benda yang aku minat. Macam tu. Benda aku minat lukisan architecture, aku sukalah melakar-lakar bangunan ke, melakar something like that. Tapi architecture ni like, kau faham lah, biasalah tu apa benda yang kita kena belajar. Kita kena serius sebab benda tu. That's yang aku tak suka. Benda yang terlalu memaksa. Bukanlah aku nak benda senang je tau. Aku pun nak cuba benda baru. Tapi ni macam dah terlalu memaksa aku tak boleh. Aku boleh if ada yang sekali dengan aku. Bukanlah sekali, no, tak. Sekali yang boleh tolong aku ke, yang boleh support aku ke, motivate aku ke, some shit like that. But bila aku kat sana, I'm just alone by myself. Aku tak ada siapa-siapa yang akan dekat dengan aku bila aku susah. Tak ada. And cari aku siapa je cari aku? Entah, aku rasa tak ada kot. And makin ramai orang aku jumpa, makin pelik perangai aku. Sebab aku tak tahulah, dia macam, aku tak tahu orang kat you tu fake ke tak. Tapi aku just feel like aku orang paling teruk lah kat you tu, walaupun aku tak buat apa. Sebab every time aku nak cakap, every time aku buka mulut lah, senang kata, bukan kat you je, kat mana-mana, every time aku buka mulut, aku macam akan dibenci tau. Benda ni facts, benda ni true, aku tak tipu. Berapa kali juga aku buka mulut, maksudnya aku bercakap lah, aku nak cuba bercakap, nak cuba communicate, tapi tak jalan lah. Dia benci lah, senang kata. Aku makin tak dihormati, orang makin menjauh dari aku bila aku buka mulut. That's why aku stay silence. Aku just diam. Time aku diam, orang tanya pula okey ke tak. Aku pun tak tahu nak cakap aku okey ke tak. Sebab aku still okay. Aku cuma just nak jaga percakapan aku dari dibenci. That's why aku tak nak. Sometimes aku nak dibenci, sometimes aku tak nak dibenci tau. Sebab dibenci ni perasaan dia teruk. Lagi-lagi bila kau nak orang suka kat kau, tapi once kau nak orang tu suka, tiba-tiba kau kena benci sebab kata-kata kau. Padahal aku rasa aku punya kata-kata aku okey je, like perangai aku ke. Aku tak tahulah apa masalahnya. Aku tak tahu. Time aku tanya, semua cakap okey je. So aku tak tahu what's my problem. And dah kat sini pun ada, kat rumah aku pun ada. Time aku diam, marah juga. Time aku buka mulut, marah juga. So apa nak jadi? Sampai aku terfikir tau, aku terfikir macam
apa kata, aku keluar and aku keluar lah. Just keluar dan buat apa yang aku nak, apa yang aku fikir, apa yang aku nak. If rezeki lah, aku pergi cari kerja and sewa rumah dan duduk by my own. Tapi adalah beberapa sebab aku tak buat macam tu. First sebab yelah, tak cukup barang lah pula aku nak buat macam tu. Tak cukup benda lah aku nak buat sampai benda tu tak bergerak. Second, aku entah, aku macam teringat family. Makin aku rasa aku nak keluar. Macam tu je. Makin aku teringat family, makin aku teringat nak keluar. Walaupun aku cakap sebelum buat apa-apa tu, fikirlah mak dengan ayah kan. Biasa ayah parents kan, kalau nak buat apa-apa tu fikirlah mak ayah. Makin aku fikir mak ayah, makin aku rasa nak buat macam tu lah. Makin aku rasa nak buat. Sumpah aku cakap. Aku fikir, buat je lah, balik rumah nanti dah tak boleh buat. Macam tu. Okay, bila kat luar, baliklah pukul 1, pukul 2, pukul 4 pun kat rumah dah tak boleh buat. Macam tu lah apa aku fikir. So, makin aku fikir pasal parents, makin aku rasa macam aku nak keluar. Makin aku rasa nak buat benda-benda yang tak betul ke apa ke, yang boleh puaskan hati aku sepanjang aku dengan parents aku tak boleh buat. Tapi time aku duduk seorang, aku boleh buat. That's what aku rasa. Bukanlah aku nak malukan keluarga, tak. Cuma like aku tak dapat support yang cukup. Aku tak didedahkan dengan benda tu time aku dengan family. Tapi bila di luar family, baru aku boleh nak merasa benda-benda semua tu. And apa yang aku fikir pasal nak keluar tu, aku nak keluar for the first or second day, aku ambil semua duit simpanan aku kan. Aku ada duit simpanan, cash ke dalam bank ke. And for the first day or second day, if aku ada kereta, ni masalah sekarang ni, aku tak ada kereta. Aku akan tidur dalam kereta aku. Aku solat kat masjid, aku tidur lah kat masjid ke mandi kat masjid kan. Aku tak kisah benda tu. And at that time, at the same time, aku cari kerja juga. Aku cari kerja ikutlah mana-mana pun. Kalau bekerja kat mall, kerja kat mall. Kalau boleh kerja kat tempat biasa, aku kerja tempat biasa. At least ada kerja. And bila dapat kerja tu, yes, aku stick dengan kerja tu. And when aku carilah rumah sewa yang harga berpatutan kan, untuk aku seorang. Sebab aku tak ada member tau. Nak berpakat nak duduk rumah sewa sekali, aku tak ada member. And kalau adalah rumah sewa yang, ataupun bilik sewa pun okey, aku tak kisah. Bilik sewa, aku duduk sana, aku bayar sewa. At least aku boleh buat apa yang aku nak. Aku boleh like berdikari. Benda tu aku nak. Aku nak feel lah. Aku nak rasa benda tu. Aku nak feel berdikari, feel jadi matang. Ni aku cakap kat parents aku nak jadi matang dengan bekerja. Tapi dia orang cakap, jadilah matang masa tengah belajar. Bro, macam mana kalau jadi matang masa tengah belajar? Aku tengah belajar pun aku pakai ChatGPT. Yang tu pun aku tiru member aku. Semua jawapan aku tiru member. Macam mana aku nak jadi matang macam tu? Aku tak matang dulu belajar. Belajar semua macam sekolah je. Sebab dia tak mendedahkan kepada alam pekerjaan. Alam pekerjaan tak tahulah mental dia macam mana, feel dia macam mana. Aku tak tahu, aku tak ada feel. Aku tak pernah, aku tak ada experience. Aku tak belajar dari pengalaman pun benda tu. So kalau aku buat silap tu, aku tak ada pengalaman. And aku tak belajar. Sebab apa? Sebab aku tak ada pengalaman. That's my point. And what else? When aku dah kerja, aku dapat gaji. And aku dapat gaji, aku boleh bayar komitmen aku lah. Like sewa rumah ke, sewa bilik ke, sewa something like that. And time that time aku boleh lah nak
kejar juga impian aku as a streamer and rapper kan. All that thing. Rapper tu tak 20% je. But at least aku boleh belajar berdikari dulu, belajar jadi orang besar. Aku boleh belajar jadi orang besar untuk kehidupan aku. Sebab memanglah kita tak akan kecil. Memanglah kita akan usia kita akan makin bertambah. That's why aku nak belajar. Aku nak feel experience jadi orang besar. Aku tak adalah experience. Aku tak ada experience langsung. Macam tu. So inilah yang aku nak rasa, tapi parents aku like dia tak faham benda ni. Aku tak cakap lah aku nak pergi, aku nak keluar tu aku tak cakap lah. Aku just cakap pasal aku nak kerja ni. Lepas tu macam ni, aku cakap aku nak kerja, dia tak kasih kan. And aku pun masa dah tak kasih tu, motivation aku hilang, semangat aku hilang. Sebabkan tak ada support dari orang, tak ada support dari parents aku sendiri. Lepas tu marah-marah aku, dah lah tak support, marah aku pula. Macam aku nak buat salah besar, macam aku nak pergi buat maksiat pula keluar tu. Macam aku keluar, macam aku nak buat kerja pelacur ke apa. Tak pun, aku nak kerja rezeki halal. Betul, aku nak halal. And bila aku dah tak ada semangat tu, motivation aku dah hilang. Boom, baru nak offer aku nak kerja lah apalah. Bro, dah terlambat. Patut kau kena support aku dari awal. Kau cakap lah, boleh nak kerja. Cakap macam ni, boleh nak kerja, tapi at least belajar lah dulu ke apa ke. Tak pun, kerja ni sementara dulu. Macam ni. Tapi aku rasa segala percakapan dia orang memang aku tak boleh nak terima lah. Sebab ada sejarah-sejarah lampau yang buatkan aku tak terima sangat apa yang diorang cakap. Banyak benda aku tak terima. Aku just dengar je. Bukan sebab apa sangat. Sebab dah dia orang tak nak dengar cakap aku, takkan aku nak dengar cakap dia orang. Macam tu lah. Tak ada macam tu lah. Sekejap, yang tu macam daka sangat kan. Dia just like, dia tak nak dengar opinion aku. Macam tu. Aku pun macam dah penat dah. Aku dah selalu dah ikut opinion diorang. Yes, macam tu. Aku nak lah kadang diorang ikut opinion aku juga. Aku tahu banyak decision aku salah dalam dunia ni, tapi at least aku try. By the way, nama dia Big Tortoise, peneman aku. When aku tak ada siapa, ada banyak lagi belakang tu, lain hari aku introduce. Okay. What else? And makin lama aku duduk sini, makin banyak pressure. Semua dapat pressure. Orang kata bapak aku dapat, mak aku dapat, duit diorang habis sebab aku. That's why aku nak kerja. Bukanlah duit diorang tak bagi tu tak cukup. Bukan macam tu. Aku just nak keluar dari comfort zone. Aku nak keluar dari comfort zone aku. That's why aku nak try benda baru. And aku tu tahulah benda tu jadi ke tak. Sebab sekarang ni macam aku dah banyak semangat aku dah patah. Aku dah patah semangat. Aku dah macam banyak give up aku. And aku malas nak buat benda baru. Aku dah kurang minat dah apa benda aku suka sekarang ni. Aku suka tengok bola, tapi sekarang ni aku macam dah, tadi aku tengok bola macam bosan je aku main phone ni. Banyak benda berlaku sepanjang aku duduk kat sini kan. And aku punya social skill aku pun berkurang. Parah, sangat parah. Aku nak bercakap pun aku tak pandai. Betul aku cakap, aku dah tak pandai nak bercakap. Nak suruh aku keep conversation, nak suruh aku start conversation, aku tak pandai dah. Semua tu dah lost. Aku dah lost. And ini pun penyebab dari dengan aku punya dekat you lah. Benda ni aku rasa dari you lagi. Sebab
Aku tak nak orang yang layan aku terpaksa, faham tak? Anytime aku dia layan aku tak ikhlas, like fake friend lah macam tu. Aku tak nak benda tu. Aku tak nak benda tu, like diorang tak cari aku, tapi time aku nak keluar baru lah diorang macam Muaz, kau dah nak keluar ke ni? Kau dah nak keluar ke? What the fuck? Bro, shut the fuck up bro. Kau tak datang kat aku pun time aku tengah susah apa benda ni. Time aku nak keluar baru kau nak datang aku. Fuck you lah, bodoh. Tak payah nak berpura-pura lah anjing. Kau dah penat, kau tahu tak? Kau masa aku ada kat sini, kau tak bersyukur aku ada kat sini. Time aku nak pergi baru kau nak menangis apa benda lah. Bro, senyap boleh tak? Senyap ke? Kalau kau suka sangat kat aku, kau sayang sangat kat aku, tunjuklah dari awal. Asal nak tunjuk dalam minit? Benda terlambat lah bodoh. Kau takkanlah kau nak time aku hidup kau marah aku, kau benci aku, wow, fuck you, tumbuk aku, seksa aku, dera aku, mental, physical and so on. Time bila aku dah mati barulah kau nak menyesal lah, minta maaf, fuck you. Benda terlambat lah babi. Bro, kau nak minta maaf kat orang mati buat apa sial? Kau ingat orang tu boleh maafkan kau ke? Macam tu lah. Baik kau bersyukur orang tu masih hidup. Baik kau bersyukur kau treat anyone good. Kau treat lah dia sebaik-sebaiknya. Kau treat dia macam mana dia need to be treat. Macam tu. Kau jangan treat macam mana dia treat kau. Kau treat dia macam mana kau nak treat dia, tak. Kau treat dia macam mana dia perlu kena treat. That's how bila dia mati nanti, kau tak adalah rasa menyesal sangat dia mati. At least kau treat dia elok time dia hidup. And time dia mati mungkin dia akan ingatkan kau. Dia masuk syurga nanti, oh ada orang treat aku, ada member aku treat aku ni, mana dia kat dalam syurga? Ada tak? Tak ada dalam neraka. Tarik dia masuk syurga. Macam tu. And benda ni banyak berlaku. Time ada, tak adanya nak minta maaf bagai, nak buat baik bagai, tak ada. Time dah mati baru nak like, oh dia ni orang baik, dia ni orang baik. Macam tu. Semua dah macam tu. Sama je manusia ni. And aku pun like, aku sedar lah benda. Aku tak patut treat orang macam mana dia treat aku, tapi aku treat dia macam mana dia perlu untuk di-treat. Faham maksud aku? Sebab yelah, manusia pun kadang buat silap. Sebab manusia kan. And kalau kau treat dia dengan betul, kau treat dia dengan betul, kau layan dia okey, kau buat dia elok, kau jaga mental, fizikal dia, di situlah kena akan timbul perasaan kasih sayang. Tu bukan kasih sayang untuk couple ke apa, fuck that shit couple. Bukan untuk benda tu, tapi just untuk ikatan relationship antara sahabat ke, and sesama manusia lah, senang kata. Yang tu penting lah untuk kehidupan ni. Kalau kau ada banyak member, at least kau tak lonely shit. Benda yang teruk macam ni, aku pun dah penat. Aku dah tak nak benda ni. Aku sekarang ni terperangkap dalam minda aku. Aku terperangkap dalam minda aku sebab apa? Aku dah ada dunia aku dalam ni. Dalam ni dah banyak sangat dunia aku. Sebab benda aku tak dapat dalam reality, aku dapat dalam ni. So aku dah banyak spend time kat dalam ni. Aku rasa macam dah nak jadi gila pun ada. Aku nak, sebab satu lagi, aku boleh kawal macam mana orang tu, macam mana perangai orang. Aku boleh kawal semua dalam ni. Kat dunia aku tak boleh kawal. Aku tak boleh kawal orang. Aku boleh nak suruh orang respect kau.
kat dunia ni tak boleh. So dalam ni aku boleh. So kalau dapat ujian paling teruk aku rasa, kalau aku termakan dengan hasutan syaitan untuk masuk dalam minda aku, memang babi. Benda tu aku tak boleh keluar aku rasa. Sebab semua yang kau impikan memang akan jadi kenyataan dalam minda kau. That's why aku macam lost my mind sekarang ni. Yes, aku lost my mind. Aku buntu juga sebenarnya dalam hidup ni dah sekarang ni. Aku pun rasa macam dah nak give up. Aku nak give up in life. Sebab life aku tak ada bagi kebaikan kat orang macam tu. Tak ada kebaikan kat anyone. Budak-budak ke, orang dewasa ke, remaja ke, parents ke, member ke, tak ada bagi kebaikan, tak ada benefit. So apa purpose aku kat sini, aku pun tak tahu. Nak cakap aku ni boleh comfortkan orang, aku tak pandai. Aku tak pandai nak comfortkan orang. Aku tak pandai nak jaga diri aku. Aku tak pandai nak jaga orang lain. So aku tak boleh nak influence orang. Orang tak hormat aku. Aku tak gain respect. So aku tak boleh nak dapat benda yang aku nak. So fuck that. And aku pun tak nak couple sekarang ni. Aku tak nak ada pasangan. For now, selagi aku punya mental tak okay, aku tak nak pasangan. Aku tak nak anyone. Mental aku tak okay. And once mental aku okay, aku tak tahu. Aku tak tahu bila mental aku akan okay. Aku tak tahu apa yang aku akan buat sampai mental aku okay. Aku tak tahu. And mental aku makin tak okay bila orang tanya aku pasal education, pasal apa benda yang aku minat, cita-cita aku. Memang time tu aku akan stress fikir bila orang tanya, "Dah kau minat apa?" Bro, shut the fuck up. Jangan tanya aku benda tu. Aku tak tahu. Aku minat cakap seorang. Apa benda kau tolong carikan kos aku yang untuk cakap seorang. Tolong cari. Lepas tu aku pun baca berita. Boom, babi kau kena bagi masuk Meskom. Kau nak suruh aku masuk Meskom pun bapak dia menyusahkan juga. At least aku benda yang aku nak. Okay, aku nak cakap seorang. Aku gunakan benda cakap seorang ni untuk aku cakap seorang. Okay, dapat profit. Ada ke benda macam tak ada kan? Tak ada. So dia suruh fikir secara realistik. Aku tak boleh fikir secara realistik sebab realiti dah merosakkan aku. So how the fuck aku nak fikir realistik? Mungkin tak. Aku tak boleh. Benda ni memang fucked up. Hidup aku dah fucked up. Aku tak tahulah part mana yang aku nak sangat hidup ni. Aku tak tahulah time bila. Aku rasa time aku besar sikit kot. Time aku dah keluar dari universiti, time aku dah keluar dari rumah ni, aku rasa time tu lah baru aku rasa happy sikit dalam hidup. Aku tak tahu. Sebab benda yang aku expect ni semua tak jadi. So benda aku expect semua tak jadi. Aku expect untuk get a happy life, tak. So aku expect benda yang negatif. Expect aku, okay, I always stress, so that aku akan dapat benda yang negatif. Aku dapat benda positif pula. Sebab benda tu bertentangan. Nak aku macam tu pula. Memang tak bro, memang tak. So macam mana aku nak buat, aku tak tahu. That's why aku macam aku dah give up. Aku dah tak ada harapan. Dah tak ada harapan dalam benda ni. Benda shit. Aku pun penat dengan keseharian aku buat benda sama. Aku suka ke hadap phone aku ni. Aku suka sangat ke hadap phone, hadap laptop aku ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Tak bro. Aku tak suka. Aku tak suka duduk atas katil ni kosong. Aku tak suka. Aku tak suka duduk dalam rumah ni kosong. Aku tak suka. Kalau aku duduk dalam rumah ni, aku boleh buat income, lain cerita dia. Lain.
Ni tak aku buat. Aku duduk rumah ni, aku buat bodoh, aku tak buat apa-apa. So what? Tak ada apa-apa yang boleh aku banggakan. Tak boleh aku tak ada apa-apa nak ditunjukkan kat orang untuk aku banggakan sangat. Nak cakap aku punya result UMAS tu, tak ada nak bangga. Pointer 2.7 macam tu je. Apa aku nak bangga? Kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi nak suruh aku banggakan? Cukuplah dekat SPM tu kau dah bangga kat aku. Tu je, sampai tu je limit aku. Akhirnya aku tak nak. Babi lah cakap buat aku lockjaw ni. Melekat babi aku nak sial. Sama macam sial. Sampai SPM je. And tengok nanti aku masuk. Fuck. Aku masuk belajar bulan 9 nanti. Maybe semua aku akan buat CTP je. Complete to pass je. Dah lah aku kena ambil. Aku kena hadap MDS bodoh tu lagi. Aku kena hadap Koko bodoh tu lagi. Aku dah malas. Bro, boleh tak kau buat U macam U biasa je? Tak perlu Koko curriculum ni semua. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Aku dah penat tau nak hadap kawat bodoh tu. Dah masuk benda lain. Bodoh nak masuk apa benda lagi? Semua benda kena kawat dalam tu bodoh. Semua benda kena kawat. Cuma bodoh lah kawat. Boleh tak aku nak? Okay, time ni aku nak belajar. Okay, aku nak belajar je lah. Kau nak buat apa benda ni? Aku tak nak Koko. Bro, suruh aku belajar. Memang aku fail. Tengok aku fail nanti. Memang aku tak fail. Sebab apa? Sebab aku tak nak benda ni lambat. Aku tak nak buat benda ni lambat lah. Aku nak, at least aku nak habis cepat. So aku tak fail. And aku tak fail, aku tak repeat SEM. At least aku habis lah umur 21 lebih macam tu, 22 macam tu. Benda ni bodoh lah. Ini macam makin lama macam bodoh. Semua aku dengar benda sama. Kau ni lah paling bijak. SPM kau lah paling banyak A. Bro, shut the fuck up. SPM kau lah paling banyak A. Jangan expect kau akan belajar semua. Tak. Kau dengar sini. Aku dah lama nak keluar dari benda sekolah tu. Aku dah lama nak keluar. Aku nak jadi lebih dewasa di luar bidang pendidikan. Di luar pendidikan. Aku tak nak dewasa, matang, matured dalam universiti tu sebab bro, aku tak rasa aku makin dewasa pun. Sebab universiti lah makin kepala aku jadi makin teruk macam ni. Dah masuk universiti, keluar balik makin teruk. Makin teruk hadap parents macam ni. Dah aku jadi anak dahaka. Anak dahaka tak bau syurga. So macam mana? Lepas tu aku cakap, better aku keluar dari rumah ni. Anak dahaka tak bau syurga. Macam mana nak bagi aku tak dahaka? Aku keluar dari rumah ni. Aku tak tertinggi suara kat mak aku. Aku tak cakap kasar kat mak aku. At least aku tak jadi anak dahaka. Okay, once aku cakap lah, aku tak update kat diorang je. Yes, memang aku tak nak update kat diorang. Aku tak nak diorang jumpa aku. Sampailah aku boleh prove something kat diorang. Yang boleh buat diorang trust aku. Apa aku tak tahu. Macam mana jadi dewasa ke apa benda ke. At least diorang boleh trust aku dah. Aku pun dah penat lah nak duduk dalam ni selalu. Aku sampai dah tak kisah bab kematian aku. Tak kisah. But at least aku takkan suicide. Aku takkan ambil nyawa aku sendiri. Benda tu aku memang sedar. Aku tahu lah benda tu. Tapi memang aku dah tak kisah bab kematian aku. Kalau boleh macam nak segera. Tapi itulah, amalan aku tak cukup. Kalau nak pergi segera. So kiranya macam
adakah aku nak kena buat amalan banyak-banyak, so aku akan selesa sikit untuk pergi. Macam tu ke? Tak kot. Sebab aku bukanlah nak sampai aku tak nak solat terus tau. Sebab aku dengar masuk syurga ni atas kehendak Allah kan. And walaupun nampak macam betul, walaupun Allah tak tengok, Allah tak pengakhiran kan. Macam tu kan. Dia tengok pengakhiran je. Dia tak tengok proses ke macam mana. Aku tak tahu benda tu. Aku tak berilmu sangat. Tapi ya, masuk syurga neraka tu izin Allah je. Kita tak nak judge siapa-siapa. Aku pun tak nak judge orang ni masuk neraka, orang masuk syurga. Aku tak nak, aku tak pandai. Ya, aku tahu dengan education aku ada, aku tak boleh nak cakap banyak sangat. Nanti orang cakap, bro, kau ni ada apa je, kau tak layak nak bercakap. Bodoh tak ada education pun, rupanya budak ni. Benda tu memang aku tak nak. Tapi apa yang aku nak, aku nak orang cakap like, oh dia tak ada education tapi dia boleh jadi begini macam ni. Wah. That's what apa yang aku nak. Like aku tak nak bagi contoh lah. Sebab aku tak nak comparekan aku dengan orang. Sebab nanti akan buatkan aku nampak sangat teruk. Aku tak nak comparekan. And aku bukanlah benci family aku, tapi at least masa aku berjaya, aku feel juga aku nak bagi hadiah kat dia orang. Memanglah aku nak banggakan dia orang, tapi for now dia orang tak nak. Pilihan dia orang tak nak. Dia orang tak nak aku banggakan dia orang. Aku tak akan banggakan dia orang dengan diploma paksa aku. Apa diploma paksa? Aku dipaksa ambil diploma, aku dipaksa ambil course tu. Semua benda tu aku dipaksa. So aku punya diploma tu diploma paksa lah aku panggil. So tak nak aku ambil je lah diploma tu dulu, sampailah aku berusia sikit. Tak nak cakap aku menyesal drop. Sometimes ya. Kalau aku tak menyesal, sebab aku tengoklah kerja dia tu memang parah bro. Dan aku tak menyesal. Dan aku menyesal sebab bila aku drop, aku kena duduk rumah lama-lama macam ni. Aku bosan tau. Patut aku stay sana lama sikit. Aku stay sana sampai bila aku nak boleh macam tu. Sampai nama aku dah hilang. And ada juga mak aku cakap macam ni, bila dengan nak drop tu patutnya suruh je stay sana. Bro, mak, kalau dia nak suruh aku stay sana, makin lama aku kat sana, makin aku akan fail. Kau dengar sini, makin aku akan fail. Okay, if aku makin fail 3 subjek, aku dah tak datang 3 hari berturut-turut tau. Memang nama aku kena blacklist dengan UiTM. Memang dah tak boleh nak join UiTM dah. So kalau mak aku nak aku kena blacklist, aku okay je, aku tak kisah. Aku kisah pula. Okay, kisah pula perasaan mak aku. That's sebab aku tak buat. Kalau tak aku dah buat je. Kalau tak memang aku tak apalah, tak kisah. Aku tak kisah. Tapi sebab mak aku, sebab tu aku kisah sikit. Kalau betul lah, aku kadang aku stres nak fikir perasaan orang, nak fikir perasaan aku sendiri. That's sebab aku tak nak. Benda tu. Dan aku rasa memang aku kena keluar dari rumah ni segera mungkin lah. Aku dah pernah hadap benda sama. Aku rasa benda tu dulu kot apa yang aku nak cakap untuk hari ni. If ada next day, nantikanlah kat diary aku ni, diary bodoh aku ni. Diary. Aku nak buat channel aku as my channel, also my diary. Aku
publish lah, public lah. Kenapa aku nak public? Sebab aku tak nak suara aku dengar aku seorang je. Aku nak at least adalah orang yang dengar suara aku. Dari aku cakap seorang je, cakap kosong, tak ada siapa yang dengar, at least adalah orang yang dengar. Walaupun 1, 2, 3, biarlah sikit, asal ada. Okay, check out. Aku out dulu video ni for my channel My Diary. Shit, nah, fuck it down.